Korang pernah tengok speaker carbon fiber? Tak pernah. Lemah. Okay guys, so ini adalah speaker daripada Cole Audio Dark Series 3-inch hi-fi mid-range speaker carbon fiber. Dan yang ni pula ialah 3-inch hi-fi mid-range with tweeter carbon fiber. So kalau korang nak tengok produk dia macam mana, jom aku tunjuk. Okay guys, so ini adalah Cole Audio KA3SQ. Okay, so kalau korang tengok dia punya cone dia buat daripada carbon fiber lah. Okay, lepas tu dia punya tepi ni standard rubber edge. Lepas tu kalau korang tengok luar dia ni, dia punya basket ni, dia punya basket dibuat daripada aluminium die cast. Okay, so korang boleh nampak ni ada terminal positif, ada terminal negatif. Okay, lepas tu pula dia punya power max dia ialah 60 watt. Alright, dia punya magnet dia diperbuat daripada neodymium magnet. Okay, so untuk mid-range ni dia sebenarnya berfungsi juga sebagai full range, which is dia boleh memberi high sensitivity sound. Dia punya hertz dia boleh pergi jauh lah. Okay, yang ni pula adalah KA3.2SQ, yang mana ianya adalah mid-range bersama tweeter. So kalau korang tengok kat sini, dia ada tweeter kat tengah-tengah ni. Tepi dia menggunakan cone carbon fiber. Dia punya edge dia menggunakan rubber edge. Sama juga dia punya basket dia adalah die cast aluminium. Okey, cumanya dia punya terminal kat sini dia terbahagi kepada dua, iaitu satu terminal untuk mid range dan satu terminal untuk tweeter. Alright, lepas tu pula dia punya magnet sama juga neodymium, menggunakan magnet neodymium untuk mid range dan juga untuk tweeter. Okey, so dia punya power max dia ialah 80 watt. Okey, kenapa mesti menggunakan carbon fiber material? Carbon fiber material ni kita tahulah dalam dunia otomotif dia mempunyai ketahanan yang kuat. So bila cone dia menggunakan carbon fiber, dia memastikan yang dia punya sound tu memang padu dan dia takkan terjejas oleh apa-apa lah. Okey, so korang boleh nampak kat sini, ini adalah perbezaan untuk KA3SQ dengan KA3.2SQ. Okey, so yang ni dia carbon fiber dia glossy finish, yang ni dia lebih kepada matte finish lah. Lepas tu dekat sini dia ada tweeter, yang dekat sini dia tak ada tweeter. Okey, so cara pemasangan speaker ni ada dua. Sama ada kalau ada space dekat dashboard korang, tempat speaker asal yang selalunya ada speaker dalam dashboard tu, korang boleh replace dengan speaker ni. Ataupun kalau korang nak dapatkan dia punya staging lebih jelas, korang kena custom dekat pillar macam yang aku tunjuk sekarang ni lah. Okey, perbezaan di antara KA3SQ dengan KA3.2SQ ni, yang ni ada tweeter, yang ni tak ada tweeter lah. So yang ada tweeter ni bunyi dia akan lebih sharp, dia akan lebih tonality dia lebih banyak berbanding dengan KA3SQ ni. Set ini juga didatangkan dengan mesh grill untuk protect speaker. So guys, kalau korang nak info lanjut tentang Cole Audio Dark Series ni, korang boleh pergi ke FB Cole Audio.